Kalau nasi ni jadi bubuk, dia jadi tahi dah pun. Kau ingat aku kena goreng dengan customer pasal kasut Salomon tu je ke? Ini lagi garing daripada Salomon. Budak yang order ni tak beragak tau. Jadi aku panggil budak yang order kasut ni, aku panggil Jakpo lah boleh. Nak dijadikan cerita, Jakpo ni dia scroll aku punya katalog, terjumpalah kasut ni. Aku selalu pesan dekat live, ini barang bukan keperluan, ini barang kemahuan. Bila bajet kau 100 untuk beli kasut, kau janganlah beli kasut lebih daripada RM100. Kalau kita rasa bajet kita setakat tu je, dekat bandar-bandar premium pun ada. Barang-barang macam ni dekat bandar RM70, RM60 dah boleh dapat dah pun. Tak perlu order yang baru. Tak, Jakpo tak gila. Jakpo kata dia tak nak grid-grid bandar. Dia nak grid-grid yang macam gini lah. Bila item ni sampai, alamak bang, saya tak ada duit nak bayar lah bang, boleh tak minggu depan? Okey, kita okey je. Ini dah setahun lebih. Kalau nasi ni jadi bubuk, dia jadi tahi dah pun. Kalau aku tanang kasut ni, lenggok lah siapa kau jumpa lagi.